Hai, cantik kan pemandangan kat sini? Sekarang ni saya berada di atas kapal Viking Line, Gabriela. So, ni dalam perjalanan nak balik sebenarnya dah. Okeylah. Itulah kata orang, jauh berjalan, luas pemandangan, bertambah pengetahuan. Jadi, ni saya nak cerita kenapa kita perlu berjalan, mengembara ataupun bermusafir. So salah satu daripada sebabnya yang saya sebut tadi lah, iaitu untuk jauh berjalan ni menambahkan pengetahuan kita, meluaskan pemandangan kita, pandangan kita. Bila kita berjalan, maknanya kita telah bergerak daripada tempat yang kita berada tu, kita pergi ke satu tempat lain kat dunia ni. Sebab dunia ni terlampau luas, terlalu banyak tempat yang kita perlu jejaki. Macam kami sendiri pun dah berjalan, macam orang tengok macam dah berjalan banyak tempat, tapi sebenarnya banyak lagi tempat yang saya rasa macam tak explore lagi kat dunia ni, di ceruk-ceruk dunia ni. Dan bila kita berjalan jauh ni, kita dapat melihat adat resam orang, tempat orang macam mana. Kita dapat melihat yang manusia ni bukannya rupa macam kita je. Ada yang berkulit cerah, ada yang berkulit gelap, cara percakapannya berbeza, tutur bahasa, adat budaya, dan macam-macam lah. Kita boleh belajar banyak ilmu yang kita dapat. Itu baru orang, belum lagi kita tengok budaya dia. Macam kita boleh tengok kat sini sekarang ni, mereka bentuk rumah yang berlainan. Kenapa? Tempat tu mereka bentuk berlainan, cuaca yang berlainan. Ada negara yang 4 musim, ada negara yang 2 musim kan. So bila kita berjalan, kita banyak ilmu yang kita dapat. Sebab kedua kenapa kita perlu berjalan ialah kerana berjalan ni adalah tuntutan agama. Kita disuruh membaca Al-Quran dan kita mengaku kita membaca Quran tiap-tiap hari. Sampai kita pun berpesan-pesan pula dengan orang lain untuk baca Quran. Tapi kat mana kita nak dapatkan bukti apa yang tercatat dalam Quran tu? Allah dah beritahu apa saja bukti kekuasaannya yang dinyatakan dalam Al-Quran tu ada pada muka bumi ni. Jadi sebab tu kita kena berjalan, kita tengok. Dekat dalam Quran ada cerita pasal Laut Merah. Kat situ rupanya cerita kat Laut Merah ni. Jadi kita dapat menghayati, dan kita lebih menghayati apa yang Allah beritahu dalam tu, sekaligus menguatkan lagi kita punya iman kepada Allah. Dan lagi satu, betapa agama Islam ni lah terutamanya menyokong sangat support berjalan ni, bermusafir ni, ialah apabila musafir tu termasuk dalam salah satu asnaf zakat. Tapi pada condition musafir tu berada dalam keadaan yang dia perlukan bantuan pada waktu tu. So itu dia dua sebab kenapa kita perlu bermusafir, perlu berjalan, perlu mengembara. So tapi macam mana pula kita nak dapat peluang berjalan macam saya dan kawan-kawan saya lain ni kan. So ada 3 perkara kita kena ambil kira. Yang pertama, masa. Masa. Bila kita nak berjalan ni, masa kita muda lah. Sebab masa muda ni lah badan kita sihat, kita ada tenaga. Lepas tu lagi satu, masa muda, pasal masa ni macam kami boleh berjalan bila-bila masa je, sebab kami ada time freedom. Jadi kami tak ada perlu fikir nak balik cepat sebab ada kerja. Kami tak perlu fikir benda-benda yang membuatkan cuti habis ke apa ke. Kami boleh berjalan bila-bila masa sebab kami ada time freedom. Dan sekarang ni kami masih muda. Macam orang cakap nak pergi buat umrah, buat haji. Itu pun sepatutnya kita buat pada masa kita masih muda. Yang kedua ialah kesihatan. Berbalik kepada poin nombor 1 tadi, masa muda. Masa muda ni lah kita kuat dan kita sihat. Dan untuk sihat tu kita kena makan yang elok-elok, makan suplemen macam Shaklee, jaga kesihatan kita, dan sentiasa berfikiran positif. Jadi kita akan sihat dan kita boleh berjalan. Kalau badan tak sihat, macam mana kita nak berjalan kan? Dan yang ketiga, bajet. Bajet ni nak berjalan satu dunia perlukan duit. Itu memang wajib lah.
ke mana-mana pun, hatta ke satu Malaysia je pun kita perlukan duit. Jadi macam mana nak dapat duit? Cara terbaik ialah dengan buat bisnes. Dan macam saya sendiri, pilihan saya alhamdulillah saya pilih bisnes Shaklee. Sebab bisnes Shaklee ni sendiri telah memberi saya time freedom yang saya nak, dan insya-Allah money freedom sebenarnya yang sekarang saya dapat ni. Jadi katakanlah macam trip yang kali ni pun agak spontan, macam saya tulis dalam blog kan, agak spontan. Kalaulah tak ada bajet, kami tak mampu datang ke sini. Kami tak akan sampai ke sini untuk menikmati dunia Allah yang cantik ini. So buat bisnes Shaklee, dan tak kisahlah bisnes apa-apa, tapi sebenarnya kalau dalam zaman sekarang bisnes yang terbaik ialah bisnes yang autopilot. Maksudnya kita pergi ke mana-mana pun bisnes tu tetap boleh bergerak. Lepas tu bisnes tu mudah diuruskan. Macam bisnes Shaklee ni kita boleh buat secara online kan. Jadi tak ada masalah lah, daripada kat tempat mana pun kita kat dunia ni, as long as kita ada internet, insya-Allah kita boleh uruskan. Dan satu kelebihan network marketing ialah kita ada team. Dan team tu team ni akan berada di mana-mana untuk support sesama kita. Macam kita kat Malaysia sendiri pun, kalau kita macam saya duduk kat Shah Alam, ada anak cucu saya duduk dekat Terengganu ke, dia akan bantu menyampaikan hasrat customer saya yang berada di Terengganu tu. Sama jugalah macam sekarang saya berada di Sweden. Jadi anak cucu di Malaysia menguruskan bisnes masing-masing di sana. Customer kalau tak dapat kontak saya, boleh kontak anak cucu saya. So itu dia yang dapat saya share sikit lah tentang kepentingan bermusafir, berjalan dan mengembara ni. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam video lain. Saya harap sedikit perkongsian ni membantu membuka fikiran anda semua kenapa kita perlu bermusafir dan kenapa kita perlu menjalankan bisnes Shaklee secara serius. Okay.